Oh, kena. Sup. Ini je. Ui. Tapi tak makan, guys. Penuh keheranan lah. Liling banyak liling buat. Flutter stick. Flutter pun tak mau.
Aduh. Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that would run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If this Sangkut dia. Aduh. Geng. Aduh, lepas. Alamak. Lepas, geng. Hei. Dapat plastik. Aduh, rugi. Oh, kena. Oh, lepas. Aduh. Hei. Apa ni? Saya lepas dia begini. Happen, geng. Lepas ni, geng. Lepas. Kena, guys. Aduh, cencurut rupanya. Cencurut rupanya, guys. Cencurut yang pertama, guys.
Silau guys, silau. Mau makan tapi dia tak mau makan. Oh tu, kena sup. Curut lagi. Saiz ni geng. Allahu Akbar. Lepas geng. Ai. Lepas. Aduh. Alamak. Ada lah kecil-kecil je. Ada seekor dua ni, tapi kecil sangat. Lepas balik lah. Berbesar ni lah. 2-3 jari. Apa okey tu? Saya pernah nak cari anak ruai ni lah. Nak buat ubat. Oh. Anak accident. Oh, ya ke? Memang nak yang kecil pun. Yelah, biasa buat ubat yang kecil-kecil je. Dia entah yang apa, kawan yang buat darul sifar tu dia cakap dia nak kecil-kecil je. Dan jari 2 jari dia cakap. Oh. Ada tadi 2-3 ekor tapi kecil yang lepas. Itulah kita nak makan. Nak cari yang besar sikit. Memang dia cari 2 jari je. Untuk ubat. Tak tahu tadi saya simpan ni boleh bagi abang ni. Lepas tu yang orang cakap tu ikan satu ni ikan bujuk. Oh, bujuk payah ni dapat bang. Ya? Hmm. Bujuk tu yang lagi kuat daripada aruan tu orang cakap. Kasihan. Dia orang ada cakap juga belah-belah sini ada, tapi dah berapa tahun saya mancing sini tak pernah dapat lagi lah. Ada bujuk sini ada. Dia orang cakap ada lah. Mungkin belah-belah dalam ke tak tahu kan. Tapi tak pernah dapat lagi. Belum ada dapat je. Tu kalau dapat tu bonus tu. Bujuk. Sabar yang susah itu. Ha. Tengok Shopee ke. Oh, kena. Hup. Oh, ini baru the size. Baru the size, geng. Ini baru the size.
Mana? Kena. Oh. Oh, sangkut pula. Oh. Zain okey, sini okey ni kalau. SP. Okey. Itulah. Ni pun boleh dapat ni. Dah sejam lah. Guys, ada rezeki Abang Din, guys. Ada rezeki untuk Abang Din. Oh. Kecil ke? Lemak. Kecil ni boleh ke? Boleh ke dia buat-buat? So guys, Allah Akbar. Aduh. Kena ke? Jangan lepas. Lepas ke? Lagi. Allah. Beli kat kangkung ni. Alamak. Simen. Beli di kangkung, geng. Ya, ada rezeki untuk Abang Din. Sikit dia kan. Oh.
Oh, ada lagi. Oh, bukan rezeki kan? Aduh. Bukan rezeki Abang Din. Lagi. Rezeki Abang Din, rezeki Abang Din. Rezeki Abang Din. Masuk dalam ni pula. Rezeki Abang Din. Rezeki Abang Din. Rezeki Abang Din. Ekor guys, berubat. Assalamualaikum. Rumah adik Abang Din Adik Abang Din? Kamil? Oh. Ni ada 4 ekor ni bang. Okey. Terima kasih. Rezeki Abang Din lah. Tadi masa jumpa dia tadi tak dapat lagi. Oh ya. Baru setengah jam je. Betul-betul rezeki dia lah. Betul lah anak dia masuk hospital. Dua sian pula dengar cerita. Okey. Tak apa. Okey, terima kasih. Sama-sama. Lama tadi saya mancing tak dapat. Lepas jumpa dia tu saya masih saya tak dapat bang. Kalau saya dapat saya boleh bagi. Saya tengok alhamdulillah ada pula 4 ekor. Betul-betul rezeki dia lah. Tak apa. Tak payah. Saya bagi je. Okey. Okey bang, Assalamualaikum. Sama-sama. Ada. Tapi anaknya tak kelihatan. Lari mat. Kena makan ni. Kena punya. La ilaha illallah semua. Aduh. Oish. Kena rupanya. Balik pun rancak geng.
Oh. Kata dah dia ada kat situ. Dah kata dah. Dia ada. Lepas, jangan lepas. Wush. Alhamdulillah. Ada lagi rezeki buat Abang Din. Tidak silap mataku memandang. Saya sedap ni guys. Baik, dah. Allahu Akbar. Aduh. Pas juga. Okey guys, alhamdulillah hari ni boleh tahan jugalah. Dapat agak banyak juga. Tapi semua aku sedekahkan dekat Abang Din lah, sebab anak dia accident. Dekat dia nak cari arwah, nak buat ubat kan. So semua tu aku sedekahkan dia lah. Alright guys, kita jumpa lagi next video. Bye.